Mesti muka dia terkebil masa aku sergah dia tadi. Terkebil macam tu. Lawak lah. Nak kot lah buat macam tu. Kesian dia. Aku tak tahulah babe kenapa, tapi aku rasa macam seronok tau bila aku sakitkan hati dia. Sebab dia memang muka dia memang minta sangat aku bully dia. Innocent sangat. Aku rasa cakap, macam cakap geram. Kau jangan cakap dengan aku, kau layan macam tu dekat sana. Taklah. Kadang-kadang je bila aku dah rensek sangat dengan dia. Sebab macam aku cakap, dia tu memang terpaling ustaz. Tak habis-habis nak brainwash aku pasal ibadah semua. Lelaki macam tu lah yang elok dijadikan suami. Lelaki yang membawa kita ke syurga. Ya. Itu yang aku risau. Elok-elok boleh masuk syurga. Ini kalau aku dengan dia, aku takut terpelanting ke belakang. Sebab aku selalu derhaka dengan dia kat dunia ni. Risau. Tapi kan, nak dibandingkan dia dengan Eddie, dia jauh lebih sesuai untuk dijadikan suami. Sebab aku tengok kan si Eddie tu, dia sendiri tak lepas. Semayang tunggang langgang, sosial apatah lagi. Ush, sosial kau. Aisyah! Yo, sini. Aisyah! Apa? Aisyah, ni kau kena tengok sesuatu ni. Kau kena tengok. Masya Allah. Elok sungguhlah ya Allah. Penuh cahaya keimanan. Masya Allah. Tu je ke respon kau? Alah, nak respon apa lagi? Nampak elok sangat tu, dia tidur pun elok. Masya Allah, mesti sebenarnya dia tengah bermimpi kita orang sedang berlari-lari di syurga. Masya Allah. Aku bukan suruh kau berangan lah. Ni, kau tahu tak siapa yang ambil gambar ni? Lepas tu pergi edit jadi video, lepas tu pergi post. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Kasih? Kasih lah yang pergi post video ni, pergi viral ke video ni. Aku dah agak dah. Dia pergi sana tu sebenarnya, dia tujuan dia nak mengorak jazlan kan? Sebab tu dia sanggup record, dia sanggup edit, lepas tu sanggup post viral pula tu.